Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan pentadbir SK Lundan, barisan warga-warga guru, khususnya anak pelajar SK Lundan. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan melancarkan PVPSS SK Lundan. Dan tujuan kita mengadakan PVPSS SK Lundan inilah untuk memberi manfaat kepada semua warga SK Lundan. Yang mana PVPSS SK Lundan ini akan berfungsi sepenuhnya bermula 2 minggu dari sekarang. Dan saya ingin mengambil kesempatan di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Sumber Pendidikan SK Lundan, Persatuan PIBG SK Lundan, warga guru SK Lundan yang sama-sama telah menyumbang dan menderma untuk merealisasikan penubuhan PVPSS SK Lundan untuk peringkat SK Lundan. Alhamdulillah, kita berjaya mengumpul wang bagi melancarkan perjalanan PVPSS SK Lundan untuk tahun ini. Dan untuk makluman semua, sebenarnya pelancaran ini dibuat kerana kita mempunyai beberapa objektif bila adanya PSS PVPSS SK Lundan ini. Iaitu pertama, objektifnya menyediakan platform penyiaran maklumat sekolah secara sistematik, meningkatkan kemahiran komunikasi dan penyampaian murid-murid, menggalakkan kreativiti dalam penghasilan video pendidikan, membudayakan penggunaan teknologi dalam PDP serta boleh melahirkan murid yang berkeyakinan dan berdaya saing. Dan sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan, ingin mengucapkan berbanyak terima kasih terutama kepada guru-guru ICT yang terlibat sama dalam menjayakan PSS TV SK Lundan ini. Dan saya berharap dengan adanya PSS TV SK Lundan ini, semua warga guru menggunakan sepenuhnya manfaat daripada PSS TV SK Lundan ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan peluncuran TV PSS SK Lundan bagi tahun 2026. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.